Bos budget cuma ada belah ribu saja, nak satu kereta sedan, jangan lama sangat nak pakai, rasak punya, nak jimat minyak, nak senang maintenance. Okey, ini hari misteri mau recommend ini tahun 2013. Ini adalah Nissan Almera 1.5 Auto. Kereta cat semua cantik ya, nampak. Ada spoiler sama dengan ada body kit fully lah. Okey, kereta Sportlim semua original, tapi tayar bunga ada 80% tebal, boleh pakai lama lagi ya. Kereta engine, gearbox, suspension tip top, tak ada banjir ya. Kereta ambil balik tak payah bikin, cat semua cantik baru lagi. Okey, ini hari cuma nak jual 15,800 saja. Boleh buat full loan Kalau buat full loan bulanan 400 lebih lah, bayar 5 tahun. Sekarang misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat daripada owner ini tahun 2013 Nissan Almera 1.5 Auto yang e-spec. Kereta ni cat semua cantik-cantik, ada body kit ada spoiler. Kereta nampak memang sporty lah. Lampu kiri kanan macam baru lah. Kereta owner cerita kereta ni memang ada jaga, maintenance, barang rosak ada tukar lah. Kira bos ambil balik tak payah bikin apa pun, pakai saja. Tak ada accident, tak ada ni tak ada banjir Kereta pun tak ada kemek-kemek, cara-cara tak ada Okey, ini hari nak jual berapa? 15,800 saja boleh dapat ini. Kereta Jepun yang sedan kalau Almera dia body lebih besar daripada City dengan Vios. Memang sesuai untuk family yang ada lebih ramai sikit, atau ambil barang boleh isi lebih banyak sikit lah. Okey, kereta semua cantik, elok lagi. Lampu macam baru lah belakang, cantik-cantik. Ambil balik tak payah bikin apa, pakai saja Harga ini hari cuma nak jual 15,800 saja. Boleh buat full loan. Kalau buat full loan bulanan 400 lebih, bayar 5 tahun saja. Memang boleh kata mampu milik lah. Okey, dalam interior boleh kata semua cantik lah. Warna hitam dalam. Itu screen semua boleh function, tak ada masalah. Power window pun semua okey-okey, cantik lagi. Belakang Almera boleh kata memang luas lah. Memang luas dengan besar. Kalau ada bos suka atau minat ini kereta, cepat datang. Contact misteri lah. Thank you bos support.